Fasal ke-18, muka surat 103. Bentuk wasiatnya kepada orang yang memandikannya dan mengkafankannya. Raja' bin Haywah meriwayatkan, di saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz sakit tenat, beliau telah berwasiat kepadaku dengan katanya, engkau mestilah termasuk salah seorang daripada mereka yang memandikanku, mengkafankanku dan memasukkanku ke dalam liang lahat. Apabila engkau dan mereka memasukkan diriku ke dalam liang lahat, maka rungkaikanlah ikatan tali yang mengikat diriku. Kemudian engkau lihatlah bagaimana keadaan mukaku, kerana sesungguhnya aku sendiri pernah mengebumikan 3 orang khalifah sebelumku. Kesemuanya bila aku letakkan mereka ke dalam liang lahat, aku bukakan ikatannya dan aku melihat mukanya. Aku dapati muka mereka semuanya kehitam-hitaman dan tidak menghadap ke arah kiblat. Kata Raja', setelah Khalifah Umar meninggal dunia, aku merupakan salah seorang daripada mereka yang memandikan mayat Umar. Kata Raja', setelah Khalifah Umar meninggal dunia, aku merupakan salah seorang daripada mereka yang memandikan mayat Umar, mengkafankannya dan memasukkan ke dalam liang lahat. Apabila aku bukakan ikatan tali yang mengikat tubuhnya dan memandang ke wajahnya, maka aku dapati mukanya putih berseri seperti kertas tulis dan menghadap ke arah kiblah. Allahu Akbar. Jadi dia dapat wajahnya menghadap ke arah kiblat di waktu kematiannya. Semoga rahmat Allah ke atasnya. Fasal ke-19 yang terakhir buat malam ni lah. Jadi lagi ni sampai muka 100 lebih. Fasal ke-19 pada muka surat 104. Bagaimanakah mereka ni tajuk dia lah. Bagaimanakah mereka lihat keadaan Umar setelah dimasukkan ke dalam kubur? Rafi' bin Hafs al-Madani meriwayatkan, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz di saat menanti kewafatannya berkata kepada Raja' bin Haywah, wahai Raja', apabila aku telah mati, dimandikan, dikafankan, disembayangkan dan dimasukkan ke dalam liang lahat, maka engkau cabutkanlah sekeping bata yang diletakkan di bawah kepalaku itu. Sesungguhnya jika engkau lihat mukaku di saat itu menghala ke arah kiblah, maka kalian semua hendaklah bersyukur dan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan nikmatnya terhadapku. Sebaliknya, jika engkau lihat mukaku telah dipalingkan dari arah kiblah, maka cepat-cepatlah engkau keluar dari kuburku dan terus mendapatkan orang-orang Islam yang masih berada di kubur. Kemudian engkau mintalah dari mereka supaya mendoakan kebaikan untukku, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rahmatnya kepadaku. Kata Rafi' lagi, setelah mayat Umar dimasukkan ke dalam liang lahat, diletakkan mukanya menghadap ke arah kiblah di atas sekeping bata dan dicabutkan bata tersebut daripada kepalanya. Lalu didapati mukanya masih menghala ke arah kiblah. Lalu Rafi' pun terus bersyukur dan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan nikmatnya terhadap Umar. Itu wasiat dia lah. Kalau jadi benda-benda yang tak elok, minta orang Islam doakan. Tapi kalau ni mana dia seorang je dapat tengok nanti bila Umar dah wafat nanti, dan memang dia seorang dapat tengok dan memang ke arah kiblat, betul-betul bersyukur kepada Allah Taala. Maknanya dia tak adalah bagi orang. Kemudian kot akan dia bercerita kat orang selepas dia tanam semua itulah. Al-Mufaddal bin Abu Yunus meriwayatkan, pada suatu ketika Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Maslamah bin Abdul Malik, wahai Maslamah, siapakah yang mengebumikan ayah engkau? Jawab Maslamah, khadamku, yakni si Fulan, seseorang telah. Tanya Umar lagi, siapakah pula yang mengebumikan Al-Walid? Jawabnya, khadamku, yakni si Fulan. Kata Umar, aku akan ceritakan kepada engkau apa yang telah diceritakan oleh khadam tersebut kepadaku. Sesungguhnya khadammu itu setelah beliau mengebumikan ayah engkau dan Al-Walid ke dalam liang lahat, beliau pun membuka ikatan tali yang mengikat tubuh mereka. Tiba-tiba beliau dapati muka-muka mereka telah dipalingkan dari arah kiblah. Oleh itu engkau perhatikanlah pula keadaan diriku, wahai Maslamah. Apabila aku mati nanti dan engkau mengebumikan mayatku, maka engkau peganglah mukaku. Cuba engkau perhatikan
Cuba engkau perhatikan dan lihat adakah aku juga mengalami nasib sebagaimana mereka yang telah aku ceritakan kepadamu, atau aku terselamat daripada keadaan yang demikian itu. Kata Maslamah, setelah Umar wafat, aku pun mengebumikan mayatnya. Apabila aku memegang mukanya, aku dapati mukanya menghala ke arah kiblah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Setakat ni sajalah untuk malam ni. Daripada pukul 9 lebih ni kot. 9 lebih sampai 9 lebih sampai hampir pukul 12 malam. Saya pun ada kalau boleh nak khatamkan kitab ni malam ni. Tapi bila rakam ni tutup kipas, panas lah pula. Panas pula. Jadi saya baca ni sebab saya ada buku ni. Itulah cerita dia. Saya ada buku ni dan mungkin orang lain tak ada. Mungkin orang lain pun kalau ada mungkin orang baca kan. Tapi saya niat untuk jadi storyteller lah. Bukan storyteller yang dahsyat-dahsyat yang pandai-pandai cakap tu. Saya membaca dan saya huraikan. Saya baca dan huraikan sebagaimana saya berkongsi baca hadis, kitab Subul Sa'adah. Saya bacakan pada kawan-kawan saya tu. Saya bila hadis ni dia ada hadis ni, ada matanya, ada keterangannya kan. Okay. Jadi kita ni tapi ni kisah seorang khalifah yang saya pun dengan sebab buku ni lah saya mengenali lebih detail. Tapi kalau nak search di internet boleh juga. Cuma bila ada buku ni kita lagi seronok sebab yang karang pun ulama kan, dan kita pun pernah mengaji dengan dia. Jadi itulah tujuan saya membaca buku ni, kerana saya ada buku tersebut dan saya kongsikan kepada masyarakat. Kongsi kepada masyarakat yang mana sudi mendengar. Jadi setakat ni sajalah. Selepas ni akan masuk fasa ke-20, tak tahu bila nak baca. Maybe dalam 2-3 hari lah kot. Sebab Selasa kami ada kelas online kitab Subul Sa'adah di Google Meet, yang mana majoritinya adalah kawan-kawan daripada Tanjung Malim. Yang bayar saya tahun 78 tak ada, tapi ada 4 orang daripada tahun 79. Semua orang Tanjung Malim ni. 2 orang pada tahun 77. Pakar-pakar abang lah. Seorang lagi 84. Tu adik saya di Johor. Jadi kami ber-8 dalam tu. Cuma seorang tu ada kontraktor, dia kerja malam, dia tak dapat nak join. Dia dah kita awal lah. So itu dia datang daripada Rawang, daripada Banting, dia buat kerja. Dia datang jumpa saya dan saya bacakan hadis untuk dia lah. Jadi inilah, bila saya membaca hadis tu, saya teringat apa benda yang saya boleh kongsikan kepada masyarakat lah kan. Jadi saya ada buku ni. Sebab buku ni pada saya ada kesan lah. Sampai tengok macam mana kisah Khalifah Umar tu tadi kan, habis semua benda dikiranya, sampai kata mati, sampai dia prihatin. Ada lagi ni akan datang ni, kisah-kisah lepas mati ni apa semua. Riwayat menyebutkan tentang pemilihan tempat perkuburan apa semua, macam-macam detail lah orang-orang yang meriwayatkan kisah-kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni sehingga kewafatan dia. Jadi dalam rakaman-rakaman yang sebelum ni saya dah letak banyak di YouTube. Boleh dengar balik lah macam mana berjaganya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni. Yang sampai saya pun usaha juga nak bacakan ni kepada tuan-tuan, sebab saya takut tak bila saya pula akan mati. Sementara saya hidup ni kokok inilah jadi saham akhirat, dan Allah terima, dengan rahmatnya Allah terima ni sebagai amal daripada saya. Sekadar tolong membacakan, mudah-mudahan ada hati-hati yang insaf mendengarnya. Macam saya bacakan pada hadis saya itu hari pada kawan saya, dia pula kata dia tenang. Saya yang baca, saya pun tak tenang. Sebab saya takut kadang bila saya rakam ni, bila saya tengok balik rakaman, tengok balik aku ni ada salah cakap ke, kadang silap, saya betulkan balik dalam grup WhatsApp tu. Saya tadi aku ni macam baru ni saya salah sebut kisah sahabat, nama Julaibib, saya sebut Sa'ad bin Mu'az pasal saya dengan satu ustaz lain cakap tu kan, tapi kemudian saya betulkan balik. Jadi itulah, itu menjadikan saya ni dah mula bercakap dalam rakaman, sebab kesan daripada saya baca hadis dalam kitab Subul Sa'adah karangan ustaz saya tu, Ustaz Zaidi Abdullah. Dia mengumpulkan sanad hadis tuan gurunya Haji Abdullah bin Haji Abdul Rahman, dan Syekh Nuruddin pernah dan kerap ke Pondok Lubuk Tapah sebenarnya. Tuan Guru Abdullah ni muda Pondok Lubuk Tapah waktu hidupnya. Dia juga ahli fatwa kanan Negeri Kelantan, ulama besar di Negeri Kelantan. Dan Syekh Nuruddin pun pernah ke sana dan kerap ke pondok-pondok, dan Pondok Lubuk Tapah, tempat saya di belajar ni pun tempat yang selalu dipergi, dan termasuk
Gitulah. Aku lihat hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.